Assalamualaikum. So to all mummies out there, Cari suplemen untuk anak anda. This is kat tengah sini ada Kasih Go Junior. Okey, ini adalah makanan tambahan yang sesuai untuk anak-anak sebab dia boleh makan daripada umur 1 hingga 12 tahun. So apa kegunaan suplemen ni? Ialah makanan tambahannya, bukan ubat tapi adalah suplemen. Dia ada halal dan GMP. So dia ada antioksidan. Dia terbuat daripada ramuan superfood. Nama pun superfood. Sayur-sayuran, sini yang bahan-bahan berkhasiat. Okey, ada ramuan-ramuan terpilih dalam ni yang sesuai untuk anak-anak anda. Okey, especially untuk menguatkan imun sistem. Dia ada antioksidan dalam ni. Ada untuk menguatkan minda, untuk kesihatan, untuk kecergasan dan macam-macam lagi. So kalau mami masih mencari suplemen untuk anak anda, boleh cuba Kasih Go Junior. Cara untuk makan, okey, especially zaman-zaman sekarang ni memang kita nak kena kuatkan imun sistem anak kita. Okey, Afi dapat ni perisa madu dan kurma. Walaupun dalam ni ada sayur-sayuran memang, tapi Fi rasa tapi Fi tak rasa langsung dia punya sayuran tu. Fi hanya rasa kurma dengan honey. So anak-anak korang mesti suka sebab sedap. Sedap. Ini makan satu sudu je. Kat sini ada tulis kat belakang berapa banyak kena makan. Mengikut umur. Okay, sampai 1 hingga 12 tahun boleh start makan. So korang jangan lupa dapatkan Kasih Go Junior sekarang sebab bagus sangat untuk anak-anak. Ibu-ibu mesti suka ni je. Okay, besar kan? Besar sangat sebab ada 430 ml dalam ni, sangat-sangat berbaloi. So dapatkan segera.